Assalamualaikum guys. Tu come back my channel guys. Okey. Kita bertemu lagi guys. Dengan budaknya guys. Korea guys. Kamera aku nampak mic guys. Ya guys. Kita cakap dengan dia guys. Okey. Okey guys, kita nak pergi liling dulu. Kita tak lama mancing. Tak lama mancing. Dalam tak mancing dulu kita nak tahun 13 kita pancing 5 itu jauh tak tahu sini kenapa. Alo. Okey guys, kita kita sipin. Kita masuk loji guys. Tahu jalan ni guys. Bapak jalan ni. Ui, goyang ni. Ini motor bawa so. Hutan. Rekam guys. Ayo Butayas. Woo! Ayo hutan selalu tak nampak dah. Hutan guys. Deko. Hutan tu. Kuras dan tu dah. Ya. Dah kamera lah padam dulu. Macam mana berakam dulu ni. Jalan dulu. Kami jalan mak ni. Rekam. Okey, kita jalan guys. Kita jalan dulu. Ni jalan ke Bapak bang. Tengok ada lembu guys. Hati-hati ada lembu guys. Oh, tak ada lembu guys. Alhamdulillah. Yang belang sabar aku. Jalan. Kita, okey guys, kita nak macam wah. Guys, siapa yang tahu buah apa ni guys? Ni buah apa guys? Ni buah apa ni? Ni banyak-banyak ni. 3 tu. Memang tak tu guys. Saya tak tahu buah apa tu. Buah tahi ke buah apa tu? Buah apa tu guys? Buah tu macam kat hutan guys. Tak tahu buah apa. Ni tak lembu guys. Tak lembu. Lembunya. Kita kena hati-hati lah jalan sini. Sejak ke bau pula. Lembu ni bau selalu bau keluar. Ni kerja pula. Ni batang-batang apa benda ni. Okey guys.
Okay, dah sampai di tempat saya. Ni guys. Motor. Anehnya. Aku ada naga. Lagi sampai sambung lagi dah. Bye-bye. Okay geng, assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni aku berada di sini. Aku tengok, okay. Aku harap aku punya suara dengar dengan jelas. So aku punya motor dekat situ bawah, okay. Aku punya motor. Sekarang dah pukul 3 dah. So aku duduk kat sini, tengok anak aku main sekejap. Nanti bolehlah kita jalan-jalan atas, pusing-pusing. Okey. Nanti apa-apa kita sambung untuk rekreasi, okey. Tengok. Yang bawah tu tempat pasar geng, tu tempat pasar. Okey. Tu tempat permainan atas tu, okey. Siapa kita sambung lagi. Terus. Okey geng, assalamualaikum, welcome back to my channel. Harap dengar suara aku. So aku sekarang berada di hutan rekreasi Bandar Seri Jempol. Macam korang tengok kat belakang aku, adalah hutan je. So anak aku ada kat sana tengah main. So hari ni cuaca cantik geng. So aku berada di hutan rekreasi sebab tadi aku ada urusan kat luar. Kebetulan hari ni aku cuti kerja, so aku lepak sini lah. Air mendung-mendung ni cantik lah. Alhamdulillah. Aku lepak dulu, santai dulu. Aku test aku punya GoPro. So hari ni aku nak tunjuk kat orang berkenaan GoPro Hero 7 aku. So ini GoPro Hero 7 aku. Okay, macam korang tengok, GoPro ni dah aku setting, dah boleh guna geng. Alhamdulillah. So rupa-rupanya dia ni tak boleh nak diubah dia punya setting ataupun dia punya FPS suhu kamera je, ataupun dia punya warna, meskipun setting-settingan dia tu tak boleh nak diubah pada 4K, tapi dia tetap yang original lah. So bila aku adjust, aku tutup 4K, so sekarang dia dah boleh berfungsi dengan baik geng. So Alhamdulillah GoPro aku ni dah boleh pakai, InsyaAllah. Cuma sekarang ni masalah dia, suara dia tergelam timbul. Aku tak tahulah masalah daripada segi adapter ni ke ataupun GoPro ni yang problem. Sebab ni GoPro ni aku beli ni pun rumah aku bagi. So mudah-mudahan okey lah. Okay, pokoknya kita sambung balik. Okey geng, so aku dah nak balik dah. Sekarang dah pukul 3.30 dah. Balik mandi. Atau aku nak baring je, penat sangat. Jom kita jalan dulu sementara tu, naik bukit tu, jom. Sana ikut sini. Mana? Kita jalan. Dah. Jom. Biar abang tu, abang datang lah, pandai-pandai dia datang. Dia berani. Okey, jalan terus. Kita naik atas bukit ya. Kita jalan. So inilah hutan rekreasi aku. Tak payah. Saya rakam video. Adik jalan je. Kan gambar terbalik lah. Orang tak nak tengok, pening lah. Hutan rekreasi ni jalan je. Jom. Kita jalan dulu tengok. Kalau jumpa biawak, nak kejar biawak. Sebelum balik kita jalan dulu kan, kita tuju balik. Kita jalan dulu. Tu main buai tak nak. Bosan. Test pokok ada biawak, ada burung ada bunyi. Tu. Burung apa tu? Hutan rekreasi. Jom ke sini. Okey geng, kawasan ni luas. Tu balai polis bawah tu. Kau tengok sudah ada balai polis. Tu APD Bandar Baru. Adik mana yang ikut situ? Adik ikut mana? Ikut sini je lah. Saya ikut situ, ikut sini. Ya, ikut sini je. Nak buat apa kayu? Kayu nak buat apa? Ni kayunya. Tu ada kayu, ambil tu. Pergi ambil ke cepat. Ikut abang yang lari, jatuh. So hutan rekreasi ni dapatlah. Korang nak jogging-jogging ke apa, boleh lah kan. So agak suara aku kan jelas. Hari tu suara aku tak okey kan. Mudah-mudahan okey. So, aku nak naik atas bukit tu. Jom naik atas sebelum kita balik. Yang terketuk kan marah orang tu kan. Okey. So jom.
Okay, kita sambung lagi dalam aku punya channel yang akan datang. So tadi aku dah selesai urusan aku. Ada buah banyak bang. Pokok ni banyak buah. Ni. Tak tahu warna kuning tu. Tu jatuh-jatuh. Buah apa tu? Buah manja. Buah kundang. Tak boleh. Tengok buah Bukan buah kundang. Banyak tu atas masak. Ni pokok kan. Yang usik beracun tak apa. Bau. Biak. Ya. Tahu lah, aku tak tahu pokok apa ni. Banyak buah kan. Ya. Ni pokok ni. Ya tu ada taman ni tak ada sawit. Tak ada. Tengok baju abang belakang habis kotong. Kan balik kan kau cakap dengan Umi. Suka nak main pasir. Kau dah besar main pasir. Anak aku seorang tu nakal sikit tu main besar tu. Tu. Masalah tu kau jaga dia. Yang aku kadang-kadang aku stres. Okey geng. Inilah utara kasih. Teruskan lagi, okey. Okey geng, kita sambung lagi. Kita mendaki pula di lorong mendaki ya geng. Lorong mendaki je. Kita naik lagi. Mudah-mudahan suara aku dengar tu jalan raya pula. Teruskan pendakian. Aku kalau mendakinya memang habis fail lah. Memang gagal lah. Badan dah gemuk macam ni. Memang tak ada lah geng. Kalau badan dah gemuk macam aku ni, naik bukit ni memang gagal lah. Kalau tambah macam ni kau tengok badan aku. Kenapa? Wah, angin je kuat tu, sejuk kan. Kejap, ayah semput. Ui, sedap angin ni bang, sini bang. Wah, angin adik. Ayo terbuang bang, dah. Angin je. Tu jalan-jalan di taman rekreasi. Weh, pokok apa tu? Burung apa tu? Serang burung lah. Burung apa tu? Burung merebuk. Ada tu burung macam pokok kari ya. Lubang tu jangan jolok. Apa tadi? Kan? Jangan jolok-jolok. Kata kena mata jin kan. Aduh. Rempuk aku. Tu bawah jalan raya kan. Tengok. Teruskan perjalanan. Aku yang semput. Semput aku. Boleh jalan macam ni lah. Mana apa? Mana? Samburung. Samburung merebah ayam. Kita mendaki lagi puncak paling tertinggi di dunia. Burung merebuk. Ada burung merebuk. Kita naiklah bukit yang tertinggi lagi. Tunggu saya. Sambung elang ada tak? Sambung elang atas tu. Atas sana ada sambung elang kan. Tingginya. Licin siapa? Sebelum kita balik, kita jalan sekejap ke taman ni. Okey. Mana? Ada sambung elang Besar sayang tu geng, ada geng sambung elang atas tu. Nampak tak? Aku tak boleh zoom, aku punya GoPro Itu je. Okey. Tingginya. Tu sarang dia, nampak? Atas tu. Tinggi kita dah. Naik ke atas puncak. Semput aku geng. Ni pokok apa aku tahu. Jauh dah. Tu orang kerja tu jaga taman ni. Siapa buat hal taman ni, nanti dia datang, cik tangkap. Jom, tu bawah pula kita pusing ke sana. Tu mana, terus balik. Jom. Turun ke bawah pula geng. Okey. Okey geng, kita dah menurun ke bawah. Tadi aku kat belakang tu. Okey. Sekarang aku dah turun ke bawah. Jalan memang mendaki saja. Padahal pendakian macam ni je. Korang tengok tu. Macam ni pendakian. Itu pun aku dah semput dah.
Jom. Jom bang, kita balik lah, jom. Jom. Tu. Ni kayu. Kumpul bang kayu situ bang, letak bang. Letak kayu tu, jangan bawa pergi dah. Jom. Nanti acik tu nak bakar sampah. Jom kita pulang, ikut jalan, ikut lorong ni. Jangan ikut tanah. Ikut lorong, ikut jalan je. Tu bawah ni turun sana, pusing. Okay. Mat. Tu. Nampak tu. Ni biru. Bagi dia bagi. Ni kalau lupa mainan. Dia tahu. Tengok apa benda tu biru kan. Okey lah geng. Aku rasa cukup sampai sini ke video aku untuk hari ni. Kita jumpa di next content. Ni pun content pendek je. Jalan di taman. Entah dah hilang pun. Dah tak ada dah hilang. Hari ni konten aku dengan anak je. Terlalu kat taman ni sejuk. Pergi sana taman. Ha? Taman sana. Kan nak balik ke? Kan nak balik. Mana? Pergi mana pula? Sana bang, di sana pula bang. Adik tengok kejap. Ha? Abang main situ, adik kita jalan sana jom. Di situ lah jom. Kita jalan. Ni geng hutan rekreasi kau tengok. Macam ni semua hutan je. Tu jalan. Mana? Jalan ni? Ni. Jom. Okey, ni adalah lokasi-lokasi dia. Dia ada parking dah. Senang lah tu. Parking kenderaan. Mana? Cengayut lah, pegang dua tangan, cengayut. Pegang satu tangan. Pegang lah, cengayut tu. Angkat badan tu. Cengayut, goyang kaki. Satu, ke belakang, ke depan. Ayo ni, satu, dua. Perlahan je, jangan laju. Perlahan, tak ada laju-laju. Adik pula. Bagi adik pula. Aduh. Okay, kita duduk sekejap. Penat aku. Apa-apa kita sambung ni. Okay, kita sambung lagi. Kita punya video. So anak aku nak main buai kejap. Jom. Buang-buang kotor-kotor tak nak buang. Jom. Cepat buang tu. Main buai, main buai jom. Bang, punya apa bang? Ni tokek bang. Ya. Pindan. Atas sini kan balik ambil. Ni tokek tu tergesek. Dahan pokok tu bila dia bergesel berbunyi kan. Aku kan macam tokek, aku ingat tokek ni. Ni kawasan pokok ni sini memang banyak pokok ni ya. Jom. Dia main apa? Ni bang. Kita main buai. Wah, sejuknya. Kawasannya memang aman damai kan. Ke perjalanan lagi. Aku daripada atas bukit tu tadi, daripada sana pusing turun lepas situ, lepas tu arwah sini kita turun sana sebab sana ada buai. Anak aku heboh nak main buai kejap, singgahlah kejap. So hutan rekreasi ni boleh lah untuk orang lepak-lepak sementara, letih memandu ke, nak pergi nak pergi Pahang ke, daripada mana boleh lah singgah di Taman Bandar Baru BKST Jempol Negeri Sembilan ya. So inilah lokasi dia. Ini tempat istirahat, parking utama tu jalan. Kalau nak pergi Pahang bolehlah berhenti sini rehat sekejap.
Teman di sini tu tempat beristirahat dan juga ada permainan kanak-kanak kat sini. So mana beberapa yang mungkin jalan jauh tu bolehlah rehat kat sini atas jalan ni. Tu nampak kanan kiri tu. Mana korang yang jalan jauh tu bolehlah bawa anak kejap berehat-rehat. Mana buai jatuh kotor seluar kang tak mau. Kolonsor tu ada lubang dia elok kang koyak buntut kang tu berlubang kolonsor tu dik. Ada lubang lah dik, baik. Dia belum tukar baru. Tak main dengan buai ke? Adik, duduk situ je ya. Main elok, jangan kotor. Abang pun sama. Duduk sini lah. Wah, ni pokok besar pokok naiklah buai masing-masing. Tu tempat duduk telah disediakan. Tak payah susah. Kalau zaman dulu kursi-kursi macam ni, kursi papan kan, sekarang pakai simen je. Lebih tahan lama, bertahun bertahan. So inilah keadaan sekitar tu jalan utama atas tu. Ni atas rekreasi ada kat tengah. So bawah tu tapak pasar. Dan belakang ni tempat sukan komplek rakan muda Bandar Seri Jempol. Okey. Tak jauh pada situ, sebelah sana ada hospital besar Bandar Seri Jempol. Okey, so mungkin ada antara kawan-kawan yang pernah datang sini. Selamat datang ke Negeri Sembilan dan di daerah Jempol tempat aku. Okey. Jom apa kita sambung ke. Okey geng, welcome back to my channel. Selamat petang dan selamat hari Isnin. Tak apalah, main je lah. So hari ni aku berada di Taman Rekreasi Bandar Seri Jempol. Aku harap aku punya gambar nampak lah. Okey, dengan jelas. Tak silau, sekarang aku berada di hutan rekreasi. Macam kat belakang kau tengok agak suara aku dengan jelas. So terima kasih kepada korang yang terus support dan like aku punya channel. Yang mungkin ni channel yang ketiga aku, LCVX Motovlog. Ni aku punya channel yang nombor 3. Di mana channel aku yang sudah macam aku beritahu, si Ujang GoPro 7 maupun Pian Motovlog problem dalam berlaku, dan aku tak boleh nak teruskan perjuangan dalam channel yang tu. So aku terpaksa buka channel yang ketiga dan terus support lah aku punya channel ni. Walaupun sekarang ni aku dah tak nak dah buat macam dulu, kata nak asing-asingkan video lah apalah. Sekarang apa-apa je aktiviti yang aku rakam, aku record, aku akan update. Lepas tu aku akan terus masuk ke dalam aku punya channel lah perkembangan terbaru video-video aku. Mungkin aku ni bukan motovlog yang canggih ataupun yang mantap maupun ternama, sekadar motovlog kampung ni geng. Macam tu lah. So aku buat video ni sekadar suka-suka. So hari ni aku tak buat video vlog pun, sebab aku bawa anak aku 2 orang. Aku kalau buat vlog aku pakai full face helmet, tapi bila aku keluar dengan anak aku pakai face biasa je, helmet biasa je. Open face nya helmet biasa je aku pakai, ARC. Itu sebab aku kalau buat video memang aku pakai full face. Senang letak GoPro kan. So insyaAllah korang doa aku, mungkin 2-3 hari nanti aku ada buat video lah. Korang doa lah. Okay. So hari ni tak ada apa sangat. Sekarang video aku duduk kat pondok hutan rekreasi ni. Macam ni korang tengok. Macam tu lah. Okay. So terima kasih kepada korang yang terus support, like dan subscribe ke channel. Terus support dan like lah. InsyaAllah aku akan perbanyakkan video aku lepas ni. Dari hari ke semasa lah. Dan sebarang aktiviti aku luar pada kawasan rumah, jauh-jauh macam ni aku akan buat record. Okay. So, terima kasih. So nanti apa-apa kita jumpa lagi di next content yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.